Dulu-dulu banyak negara Islam yang kena jajah dengan Barat, antaranya macam Empayar Turki Uthmaniyah dan juga negara Mesir. Diorang kena kacau dengan Barat. Jadi waktu tu rakyat-rakyat dekat negara Islam ni pun mula sedar, kita ni kena jaga agama Islam dan juga cara pemerintahan kita. Jangan bagi orang Barat rampas. Waktu tu ada satu gerakan, nama dia Gerakan Islah ataupun kita panggilnya sebagai Gerakan Pemulihan Islam. Kiranya Gerakan Islah ni cuba untuk bantu baiki balik umat Islam. Pengasas dia ialah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abduh. Diorang cakap orang Islam ni kena ikut ajaran yang betul-betul mengikut Al-Quran dan hadis. Barulah kita boleh jadi kuat dan bebas daripada penjajah. Kenapa kena baiki umat Islam ni? Sebab waktu tu kan Barat jajah negara-negara Islam ni. Maka diorang pun nampak budaya Barat ni masuk ke dalam Mesir yang menyebabkan orang Mesir, orang Empayar Turki Uthmaniyah mula ikut budaya luar sampai ubah budaya sendiri. Selain daripada tu, ada juga Gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme ni merupakan idea untuk satukan semua orang Islam satu dunia supaya kuat dan tak mudah dijajah. Siapa yang buat Gerakan Pan-Islamisme ni? Pengasas dia sama je macam tokoh dalam Gerakan Islah, iaitu Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Dia buat satu majalah ataupun akhbar, nama dia Al-Urwah Al-Wuthqa. Al-Urwah Al-Wuthqa ni maksud dia ikatan yang kuat. Tujuan dia untuk ajak semua umat Islam bersatu dan lawan kuasa Barat. Selain daripada tu, ada juga tokoh macam Khalifah Abdul Hamid yang kedua, iaitu pemerintah di Empayar Turki Uthmaniyah waktu tu. Dia sokong dan tolong untuk sebarkan idea Pan-Islamisme ni. Dan ramai umat Islam sebenarnya satu dunia sokong Pan-Islamisme, termasuklah dekat tanah Melayu sendiri. Contohnya dalam negara kita kan kita ada tokoh macam Tok Janggut. Tok Janggut guna semangat Pan-Islamisme untuk bangkit lawan British dekat Kelantan pada tahun 1915.